Malam ini saya nak pesan elok, dengar elok-elok. Marah mesti bersulam strategi. Berani mesti bersulam tanggungjawab. Jadi ke mana hala tuju kita? Adakah kita akan keluar kerajaan esok dan biarkan negara huru-hara? Yang bertanya, malah ada yang sinis. Kenapa UMNO masih tebal muka dalam kerajaan ini? Kenapa duduk semeja dengan seteru lama? UMNO dah gila kuasa ke? Dengar sini baik-baik. Pasakkan di minda dan juga hati masing-masing. Saudara-saudari sekalian, pasca pilihan raya ke-15, UMNO sudah sebenarnya kita dah bersedia untuk menjadi pembangkang. Kita dah terima hukuman rakyat dengan hati terbuka. Kita mahu berehat untuk bina semula kekuatan daripada bawah. Tetapi takdir Allah dan tuntutan negara mengatasi kehendak parti. Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ketika itu memanggil kita. Negara sedang tergantung, parlimen tergantung, politik diambang huru-hara, ekonomi rakyat mula terancam. Jadi pada saat genting itulah tuanku bertitah meminta UMNO. Walaupun kursi kita tak banyak, untuk bantu tubuh kerajaan demi menyelamatkan negara. Kita masuk kabinet untuk bina kestabilan. Saudara-saudara sekalian, kita adalah sauh yang memastikan kapal negara ini tidak karam. Itulah jasa kita kepada rakyat. Mengurus negara adalah tentang membaca dan memahami dan menterjemahkan keperluan Malaysia dengan cara yang terbaik dan paling cermat. Agar generasi hari ini menerima manfaat. Dan generasi akan datang tidak kehilangan tempat. Jadi mengurus negara itu pada saya secara ringkasnya adalah tentang bagaimana UMNO memaksimumkan kedudukan kita sebagai kuasa pertengahan dan pengimbang. Dan bertindak sebagai parti politik yang bertanggungjawab. Malam ini saya nak pesan elok, dengar elok-elok. Marah mesti bersulam strategi. Berani mesti bersulam tanggungjawab. Jadi ke mana hala tuju kita? Adakah kita akan keluar kerajaan esok dan biarkan negara huru-hara? Tidak. Itu jalan mereka yang tunduk kepada emosi, bukan jalan pemikiran kerja negarawan. Bak kata orang tua-tua, berfikir biar panjang, bertindak biar bijak. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, sejarah dunia moden memberi kita satu pengajaran yang sangat mahal harganya, Datuk Seri Tan Sri Pengerusi Tetap. Apabila perbezaan politik dibiarkan membarah tanpa kebijaksanaan, negara akan runtuh. Dan apabila kerajaan runtuh tanpa pelan penggantian yang jelas, yang lahir bukanlah kebebasan, tetapi adalah kekosongan kuasa ataupun power vacuum. Kita dah saksikan di beberapa banyak negara, saudara sekalian, bagaimana pertelingkahan politik yang tidak terkawal telah melumpuhkan institusi negara. Parlimen menjadi medan tempur, kerajaan bertukar tanpa hala tuju. Ekonomi terjunam, pelabur melarikan diri. Dan akhirnya, pengakhir ceritanya saudara sekalian, rakyatlah yang menanggung derita paling besar. Apabila politik menjadi medan dendam, pihak ekstrim muncul. Apabila kepimpinan berpecah, campur tangan asing mula mengintai. Berhati-hatilah. Inilah yang akan berlaku apabila kemarahan mengatasi kebijaksanaan, apabila kuasa dijatuhkan tanpa tanggungjawab untuk membina semula. Kita semua mesti sedar bahawa keluar masuk sebuah kerjasama politik bukan jawapan untuk UMNO pulih. Ia bukan jalan keluar yang merawat masalah dan sakit kita. Ia hanya satu peralihan dan pemesongan fokus yang sangat bersifat jangka pendek. Saudara saya sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan bertujuan menimbulkan ketakutan, tetapi untuk mengingatkan kita
akan betapa rapuhnya nikmat keamanan. Segala kebanggaan kita hari ini, tiada porang, tiada keganasan di Malaysia, boleh hilang sekelip mata. Sekarang di Iran, banyak yang mati. Di Palestin tak payah cakap lah. Di Sudan, di mana-mana. Kita jagalah keamanan negara ini. Because for all we know, it will gone before we know it. Dan saya menyerulah seluruh warga UMNO agar kembali berpegang kepada nilai-nilai yang melahirkan parti ini. Nilai luhur yang menjadi tunjang pembinaan negara. UMNO tak pernah dibina untuk menjadi parti sekadar pandai menjatuhkan. UMNO dibina untuk memerintah dengan akal, menstabilkan dan dengan strategi dan membina dengan tanggungjawab. Sebab itu kita mesti dapat membezakan di antara perjuangan, strategi dan emosi dan antara keberanian dan kenaifan. Jadi saya menyerulah semua ahli UMNO untuk mendukung peranan kami dalam kerajaan perpaduan ini dengan pandangan yang membina, idea yang bernas, teguran yang munasabah. Tuan-tuan sekalian, ya. InsyaAllah, hikmah dari teguran yang baik dan bernas akan kami terjemahkan dengan natijah yang juga baik untuk bangsa Melayu, tanah air dan tanah air kita Malaysia. Sebagai sebuah gerakan kebaikan bangsa, UMNO dengan segala pengalamannya mesti mengubah suai dan menambah baik agenda Melayu dengan cara yang strategik dan betul. Itu peranan kita dalam kerajaan.